Masa Yen dan Ikhwan bekerja di Animal Hospital, Ikhwan kena serang dengan Bat Monster. Yen cuba selamatkan Ikhwan, tapi Yen terlambat sebab Ikhwan dah meninggal dunia. Ikhwan, bangun Ikhwan. Tolonglah jangan mati. Alamak, Ikhwan dah jadi hantu. Yen, sebenarnya ada cara untuk hidupkan Ikhwan semula. Hah? Macam mana caranya? Dalam Animal Hospital ni, ada satu kedai. Kedai tu jual macam-macam barang. Salah satunya teddy bear. Yen boleh guna teddy bear tu untuk hidupkan Ikhwan semula. Betul ke? Baiklah, kalau macam tu, Yen akan pergi beli teddy bear tu. Ikhwan tunggu di sini ya. Hai, saya nak beli teddy bear. Nah, ini dia. Terima kasih ya. Yes, Yen dah dapat teddy bear. Sekarang, Yen akan guna teddy bear ni untuk hidupkan Ikhwan semula. Mana teddy bear Yen? Hahaha, saya yang ambil. Teddy bear awak. Awak ni siapa? Nama saya Haider. Saya suka ambil barang orang. Pulangkan teddy bear Yen. Kalau awak nak teddy bear ni balik, cepat kejar saya. Dia dah hilang. Nampaknya anomali Haider tu dah menyorok. Macam mana? Yen nak cari dia. Aha, kalau Yen minum air cola ni, Yen boleh lari laju. Lepas tu, Yen boleh cari dia di semua tempat. Bagus, Yen dah boleh lari laju. Sekarang, Yen akan cari anomali Haider tu. Dah jumpa. Rupanya, awak menyorok di sini. Nah, rasakan taser ni. Dia dah kalah. Jadi, Yen boleh ambil balik teddy bear tu. Kenapa tiba-tiba banyak sangat slime ni? Hahaha, awak ingat, awak dah menang? Sekarang, awak kena lawan saya pula. Alamak, ada anomali baru muncul. Hahaha, taser awak tak boleh kalahkan saya. Nama saya Slime Bird. Badan saya dibuat daripada slime. Jadi, taser tak boleh kalahkan saya. Oh tidak, kalau taser tak boleh kalahkan dia. Macam mana Yen nak lawan dia? Awak dah terperangkap. Sekarang, saya nak makan awak. Tolong, tolong. Ada anomali slime. Nak makan Yen. Jangan risau Yen. Kami akan tolong awak. Kami kumpulan hazmat. Kami datang untuk bersihkan slime berbahaya. Kalau guna alat istimewa ini, kami boleh kalahkan anomali Slime Bird itu. Terima kasih, pasukan hazmat, sebab dah selamatkan Yen. Sekarang, Yen akan bagi teddy bear ni dekat Ikhwan, supaya Ikhwan boleh hidup semula. Terima kasih Yen. Awak berjaya. Selamatkan Ikhwan. Walaupun Slimeberg dah pergi, tapi tugas kita belum selesai. Kita kena bersihkan slime yang lain. Baik, saya faham. Jom, kita bersihkan sekarang. Saya akan pergi bersihkan bilik nombor 2. Banyaknya slime di sini.
Saya akan bersihkan semuanya. Ai, bunyi apa tu? Hah? Kenapa kawan saya tiba-tiba menjerit? Ya Tuhanku, itu anomali mata. Tolonglah selamatkan kawan saya. Dia diserang anomali mata. Ikhwan, kita kena selamatkan pasukan hazmat tu. Kita kena bawa dia keluar dari bilik itu. Ikhwan tahu caranya, kita boleh guna eye drop ni. Kalau anomali mata kena eye drop, dia akan jadi buta sekejap. Masa itulah Yen boleh masuk dan selamatkan pasukan hazmat tu. Okey, jom kita buat sekarang. Ikhwan akan letak eye drop ni pada mata dia. Tengok, mata dia dah tak boleh nampak. Yen, cepat selamatkan pasukan hazmat tu. Baiklah, Yen pergi sekarang. Yes, kita berjaya. Syukurlah, kita selamat daripada anomali mata itu. Terima kasih sebab dah selamatkan saya. Sama-sama. Tidak lama kemudian, selepas selamat dari anomali mata, pasukan hazmat sambung kerja untuk bersihkan slime. Yen dan Ikhwan pula kembali menjaga kaunter pendaftaran. Kami ingat semuanya dah selamat, tapi kami silap. Rupanya masih ada bahaya yang akan muncul. Nampaknya ada lagi kes pembunuhan di Brookhaven. Kita kena cari pembunuh itu. Serahkan tugas ini kepada saya. Saya akan cari dia. Ikhwan, awak buat apa tu? Ikhwan sedang baca surat khabar. Ada berita penting. Ada kes pembunuhan di Brookhaven. Pembunuh itu masih belum ditangkap. Wah, seramnya. Harap-harap dia tak datang ke sini. Hai, selamat berkenalan. Nama saya Barney. Boleh tak saya minta kopi? Saya penat hari ni. Oh, awak datang. Cuma nak minta kopi. Nah, ambillah. Terima kasih ya. Saya pergi dulu. Saya akan siasat kes pembunuhan ini. Saya jumpa sesuatu. Ada kesan tapak kaki. Kalau saya buat ujian DNA, mesti saya dapat tahu siapa pembunuhnya. Hai, saya datang lagi. Kali ni, saya ada satu permintaan. Boleh tak awak ambil gambar saya? Baiklah. Apa? Awak sebenarnya anomali. Bagus, ujian DNA dah siap. Sekarang, gambar pembunuh itu akan keluar. Oh, ini rupanya pembunuh itu. Seterusnya, saya akan guna satelit untuk cari dia. Scanning target. Dah jumpa. Dia sekarang ada di Animal Hospital. Saya kena cepat pergi ke sana. Alamak, takutnya. Harap-harap ada orang datang. Tolong kita. Saya dah sampai di Animal Hospital. Hai, nama saya Officer Duckman. Saya sedang cari seorang pembunuh berbahaya. Saya nak tanya, dia ada
datang ke sini tak? Kalau awak beritahu dia, saya akan cederakan Yen. Oh tidak, Yen dalam bahaya. Kalau Ikhwan beritahu Officer Duckman, pembunuh Barney akan cederakan Yen. Macam mana ni? Apa patut Ikhwan buat? Tunggu dulu. Ikhwan ada idea. Maaf, pembunuh itu tak ada di sini. Oh, kalau macam tu, saya pergi sekarang. Awak buat pilihan yang tepat. Sebab awak tak beritahu polis itu, saya akan lepaskan Yen. Saya kena pergi dari sini sebelum polis itu datang balik. Alamak, pembunuh Barney nak larikan diri. Jangan risau Yen, dia dah masuk perangkap Ikhwan. Hahaha. Saya berjaya lepaskan diri. Jangan bergerak. Awak ditangkap. Kenapa awak masih di sini? Bukankah tadi awak dah pergi? Saya tahu. Awak menyorok dalam bilik tu. Tadi Ikhwan dah bagi saya mesej rahsia. Apa mesej rahsia? Tadi Ikhwan guna surat khabar ni untuk buat mesej rahsia. Ikhwan garis merah pada beberapa perkataan. Bila perkataan itu dibaca, akan keluar satu mesej pembunuh di tepi. Tolong kami. Jadi, bila Officer Duckman baca mesej itu, dia pura-pura pergi. Dia tunggu sampai pembunuh Barney lepaskan Yen dan keluar dari bilik. Lepas itu, barulah dia tangkap pembunuh Barney. Wah, bijaknya rancangan Ikhwan. Sekarang, kita dah selamat. Kita tak perlu takut lagi. Tengok. Jam loceng. Dah berbunyi. Maksudnya, kerja kita dah tamat. Akhirnya, kita dah boleh balik rumah. Akhirnya, Yen dan Ikhwan berjaya habiskan satu malam di Animal Hospital. Walaupun cuma satu malam, banyak benda seram yang kami dah jumpa. Terima kasih sebab ikut cerita ini sampai habis. Jumpa lagi dalam cerita yang seterusnya. Bye. Tekan sini sebelum terlambat.